Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kerajaan Islam, kalau kafir gapuk agama pun, kalau dia tunduk pada Islam, ikut perintah, ikut kerajaan Islam, janji nak bersama, maka begitulah dia sebagai ahli zimmah yang kena pelagak dan kena jaga, kena lindung dia. Kalau dia sedia, kita kena lindung dia. Siapa gitu sekali. Ini kontrak ahli zimmah. Jadi Imam Syafi'i kata terikat dengan akad zimmah itu lebih kuat dan berkekalan. Walaupun dia ceroboh, kena cek balik hak ceroboh, ada hak langgar boleh perang, tetapi kalau hak tak setuju di kalangan mereka, kita tapih balik. Nampaknya macam cermat Imam Syafi'i lagi dalam bab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu arsalallahu bashiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا التأويل. رب يسير ولا تعسير وأتمم لنا بخير ومع. Alhamdulillah, pada malam ini alhamdulillah kita dapat sambung baca kitab kita Zadul Ma'ad. Dalam tajuk besarnya ialah Kitabul Jihad ataupun babul jihad, bab jihad, dan memasuki fasa-fasa kecil perbincangan permasalahan yang berkaitan dengan jihad yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Minggu lepas kita telah lalu tentang peperangan Bani Quraizah yang berlaku seusai ataupun selesai saja perang Ahzab. Perang Ahzab, Nabi terpaksa kejar kerana malaikat tegur, malaikat ayat Jibril ayat kepada Nabi, ada tak sudah dan kita sesal lagi untuk tanggungjawab besar. Puak Yahudi yang buat jahat kepada Mun dan kerajaan Madinah kena ajar. Jadi Nabi pun hantar bala tentera dan berlakulah kepungan kepada Bani Quraizah selama 25 hari dan membunuh jumlah yang besar. Jumlah besar, dan Bani Quraizah ni mengakhiri episod etnik Yahudi buat jahat atas muka bumi di bumi Madinah kepada Nabi akhir zaman. Maka Bani Quraizah mengakhiri. Baki lagi penghujung penyudah etnik Yahudi di bumi Madinah dan bumi Hijaz ialah peperangan Khaybar, mengakhiri episod. Jadi Khaybar kita tak bincang lagi. Lain Bani Quraizah. Sejarah perjanjian, itulah kalau kita baca mengamati surah Al-Isra ayat yang ke-4, Allah Ta'ala sebut wa qadayna ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Wa qadayna, kami tetapkan, qada ketetapan kauni, bukan syar'i, kauni, kepada Bani Israel ini mereka melakukan kejahatan. Kejahatan ni dikumpulkan kejahatan yang pesen mereka buat jahat, tapi skala besar kejahatan ini berlaku 2 kali je, tidak lebih. Marrataini wala ta'lunna 'uluwan kabira, dengan penuh takabur, manggak dan penuh agah dan tagha, melampaui batas. Faiza jaa wa'duhuma,
wa idza jaa wa'du ulahuma, apabila sampai masa round yang pertama, first round daripada dua round yang disebut oleh Allah Ta'ala, kejahatan kemuncak yang dibuat oleh Bani Israel Yahudi ini, apabila datang first round kejahatan yang mereka buat, ba'athna alaikum, kami bangkitkan kepada kamu ibadan lana, hamba-hamba milik kami. Ibadan lana menjadikan perbahasan ulama di sinilah khilaf. Amo cenderung kepada pandangan seperti Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, termasuklah Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan banyak lagi ulama yang sebut ibadan lana ini ialah Rasulullah dan para sahabat. Ibadan lana, apabila mereka kemuncak buat jahat, kami bangkitkan kamu, wahai puak Yahudi yang jahat ini, hamba-hamba yang kami miliki, uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan yang boleh menghancurkan kamu. Fajasu khilal ad-diyar, lalu hamba-hamba kami yang baik ini akan masuk celah-celah kawasan-kawasan kamu, mengusir kamu, membunuh kamu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini janji yang pasti berlaku. Amba berpandangan dan setuju pandangan yang hari ini, iaitu kejahatan yang pertama itu zaman Nabi, bukan zaman Bakhtar, bukan zaman Rom, bukan zaman Yahudi dibantau oleh Babylon. Dalam catatan sejarah, itu siri kejahatan mereka juga. Tapi kalau masuk dalam ayat Quran ini ialah Nabi Muhammad, zaman dia menceroboh, melanggar perjanjian, duduk molek Nabi Pero dia sebagai rakyat. Tiba-tiba apabila nampak rengeh, dia ambil peluang untuk melemahkan Nabi dan para sahabat dan kerajaan Madinah. Sejarah pelanggaran janji oleh bangsa Yahudi ini, apabila Nabi balik daripada peperangan mula-mula, perang apa? Perang besar, ialah peperangan Badar. Balik peperangan Badar ialah Bani Qainuqa, langgar perjanjian. Nabi ijla', Nabi gigit, marah, dan Nabi serai. Kemudian berlaku perang setahun lepas itu, peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Bani An-Nadir, Nabi juga memusnahkan kawasan Bani An-Nadir dan kekuatan Bani An-Nadir, kilat-kilat senjata dia habis. Tenang dua kabilah Yahudi yang jahat ini Nabi musnahkan, hancurkan, halaukan, kau bunuh, kau lari lagi, tak ada tempat dah di bumi Madinah. Tiba-tiba tahun yang kelima Hijrah berlaku pula peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab dah dengar susah-susah, Nabi dikepung para sahabat, ngalir tengok ramanya tertera musuh. Tiba-tiba Bani Quraidah langgar perjanjian, buat khianat. Takdir Allah, peperangan ini Allah Ta'ala beri nusrah pada Nabi dan para sahabat. Nabi ingat balik susah dah. Jibril kata, tak ada lagi kau jahat padamu, Bani Quraidah. Katalah Nabi, ayo la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Puak kamu para sahabat kena marah ke Bani Quraidah, ke perkampungan mereka. Start tengah hari itu, jangan semayasa, melainkan semayasa di Bani Quraidah. Maka gilah ada semayasa tengah jalan, ada siapa tak ada semayasa, siapa-siapa perang. Siapa-siapa perang. Di kalangan sahabat hak tak semayasa ni, siapa kau sudah tu khilaf. Ada kata lupa kerana saat perang, ada kata semaya tu boleh qada, ada kata dak, sebenarnya semaya juga, semaya lewat lepas pada waktu. Sebab dia siapa tu maghrib, isya siapa ke Bani Quraidah. Jadi hak semaya susah ada semaya. Dua-dua ni Nabi SAW tak kata apa, khilaf. Dua ni tak ada masalah, dan itu diambil kesimpulannya. Itulah metodologi, metod. Okey, selain dalam bab masadir, menerima sumber wahyu, hadis yang sama, kefahaman yang berbeza, kaedah faham berbeza, kaedah istinbat hukum daripada nas hadis inilah jadinya ada mazhab. Syafi'i kaedah dia, Hanafi kaedah dia, Hambali kaedah dia, Imam Auza'i kaedah dia, Sufyan Sauri kaedah dia, lagi Imam Ahmad bin Hanbal kaedah dia.
dan banyak lagi. Ulama-ulama ijtihad dia buat ada kaedah-kaedah. Kaedah ni dipanggil usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Cara nak istinbat hukum menyebabkan kita panggil adanya mazhab. Itu ya cerita punca mazhabnya. Kita faham sebenarnya situ je ceritanya. Tidaklah complicated sangat sampai pikat kita kata duduk kita semaya belakang mazhab demo. Tak ada masalah. Itu satu benda yang karut yang kita mikir gitu. Dia fikir kodok. Kita semaya Mekah belakang orang tak baca kunut. Ya Syekh Sudaisi mari Kuala Lumpur di masjid wilayah, dia pun baca kunut, dia pun maya baca doa juga. Ra'i orang Malaysia. Yang kita pergi sana ada lagi. Tak kunut lagi. Tengok semaya tubuh. Bahasa tak lawah semaya. Ini orang panggil kefahaman fiqh yang amu rasa ma'alah jumuk sikit lah. Jumuk. Orang panggil jumuk ni speed. Ya Imam Syafi'i pergi semaya di Baghdad, di Kufah tempat Imam Abu Hanifah, dia tak baca kunut. Siapa kau? Anak murid kata, Tok Guru tak ingat ke? Tok Guru ajar kita maya ni subuh ni aku ni. Dia kata ihtiraman lihat al-imam, aku hormat pada Tok Guru aku ni. Dia kata gitu, aku gitu pak dia begitulah. Tak ada apa satu. Ini sebagainya. Baik, kembali pada cerita pengkhianatan Yahudi ni. Hari ini kita sambung baca hukum habis dah cerita Bani Quraizah. Ada pengajaran yang telah hamba sebut dah sikit sebanyak minggu lepas cara ringkas. Dan malam ni kita sambung satu fasal hukum man naqadal ahda wa aqarra bil baqul. Hukum satu kumpulan yang melanggar perjanjian dalam geng dia ikut serta. Adakah hukuman ini kena berlaku? Baik. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, kitab Melayu ni 390, muka surat 390. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع. Tu yang kita kata lawan semua. 20% senyap tak kata apa soal setuju dengan puak-puak dia kata begitu. Maka semasa serah tu Ibnu Qayyim kata serah berlaku. Waja'alhum kulluhum naqdi. Seolah semua kumpulan mereka ini melanggar perjanjian. Kama fa'ala bi Quraizah, sebagaimana berlaku pada Bani Quraizah. Bani Quraizah ni kena hukum berlaku, melainkan dia ada mahkamah. Oleh kerana kumpulan Khazraj yang buat orang panggil tahaluf perjanjian dengan Bani Quraizah, dia minta dengan Nabi adililah. Igak-igak berlaku dah. Keputusannya kita cari hakim. Nabi tidak letak dia hakim. Dia lantik Sa'ad bin Mu'az. Dan minta Sa'ad bin Mu'az dan para sahabat tengok Sa'ad bin Mu'az, wahai Mu'az, buat keputusan yang adil. Cara buat keputusan. Hak kena bunuhnya 700 hingga 800. Jumlah sikit ke? Banyak. 700 orang kafir Yahudi Bani Quraizah dipancung. Dalam tu ada yang dimaafkan, wanita tidak dibunuh, kanak-kanak ditahan, dan ada seorang yang lari dimaafkan. Sebab cara-cara dia ni pasal daripada dulu dia tak cara. Kita tak cara ke politik lah tu lah ni. Biarlah ikut dia lari. Maka Sa'ad bin Mu'az aku desai hak ni kita tak usah cari dia. Tidak dianggap bersalah. Hidup aku. Dia lari seorang. Ada nama sebut minggu lepas. Dia ni lari. Tapi ada seorang perempuan tetap kena bunuh sebab jahat dia. Maka seorang perempuan kena bunuh. Hal lain sabyu ditahan. Ini keputusan yang dibuat, diadili. Apabila Sa'ad bin Mu'az buat hukuman ini, Rasulullah tak cabut tangan. Takut orang nampak dia bias dan denda kepada Yahudi. Apabila Sa'ad bin Mu'az buat Khazraj pun tak marah. Sebab dia nampak orang yang independen. Lalu Nabi SAW kata, hukuman yang telah kamu buat ialah hukuman yang disetujui, yang soal hukuman Allah dari yang turun daripada 7 petala langit. Maknanya supur dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini betul pembuat. Itu ayat ketepatan yang dibawa oleh sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Maka dalam bab ni hukum siapa yang melanggar perjanjian, tapi hak lain tu satu kaum yang melanggar perjanjian, hak lain
senyap tak kata gapo, serai berlaku sebagaimana berlaku kepada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qawqa. Kama fa'ala fi ahli Makkah, dan juga sebagaimana Nabi buat pada penduduk Mekah. Ini sunnah Nabi pada ahlul ahdi, pada orang yang buat perjanjian. Ahli Mekah pun buat perjanjian. Sebagaimana wa ala hadha yanbaghi an yajriya al-hukmu fi ahli zimmati kama sarah bihi al-fuqaha. Di atas asas inilah yang sepatutnya berlaku hukum kepada ahli zimmah sebagaimana yang ditegahkan oleh fuqaha daripada ashabi Muhammad, ashabi Ahmad, makna mazhab Ahmad dan selainnya. Wa khalafahum ashabu Syafi'i, tapi berbeza pandangan ini pada ashabu Syafi'i, yakni mazhab Syafi'i. Fa khassu naqdal ahdi man naqadahu khassatan duna man radiya bihi wa aqara alaihi. Pada mazhab Syafi'i bezakan, kalau ada hak tak setuju di kalangan mereka, dia terlepas. Wa farraqu bainahuma, dan mengasingkan bi an aqna aqdu zimma aqwa wa akad, mengasingkan bahawa akad zimah itu lebih kuat dan lebih kukuh. Sebab itulah kana mawdu' ala ta'bid bi khilaf aqdul hudnah usluhu. Berbeza dengan tajuk ini dengan perjanjian hudnah. Hudnahnya perjanjian damai dan perjanjian persefahaman sementara, gejat dan sejahtera. Baik, hamba baca ringkas ini. Hamba cuba meringkaskan malam ini dari segi intisarinya. Rumusannya macam ayat pertama tadi, bunuh belaka. Tapi beza pendapat Hambali, Imam Ahmad berpendapat hukuman seharusnya dikenal kepada semua kumpulan, dan Ibnu Qayyim berpandangan gitu, kena belaka. Ulama Syafi'i berpendapat bahawa hanya individu yang benar-benar melanggar perjanjian sahaja perlu dikenakan hukuman, kerana mereka menganggap kontrak zimmah, perlindungan kepada bukan Islam, lebih kuat dan berkekalan berbandingnya perjanjian perdamaian sementara. Imam Syafi'i menganggap ahlu zimmah, hak langgar perjanjian ni masih lagi ahlu zimmah, maka tak boleh nak bunuh lagi. Dia terikat dengan ikatan hak mula-mula. Ahlu zimmah ni lebih kuat. Dan kita tahu ikatan ahlu zimmah ni dalam formula, dalam kaedah fiqh, menyebabkan dia boleh bersaudara dengan orang Islam. Bakinya dia tak semaya, dia kafir. Tapi kita tak boleh tipu dia, tak boleh buat khianat dia. Buat khianat kepada ahli zimmah ni sakit hati. Nabi kata, man adani zimmiyan faqad adani. Siapa yang buat sakit hati, buat anianya mengkhianati ahli zimmah, seolah dia buat khianat kepada aku. Itu janji Nabi, pelera, jaga orang yang membuat akad zimmah. Jadi dalam kerajaan Islam, kalau kafir gapo agama pun, kalau dia tunduk pada Islam, ikut perintah, ikut kerajaan Islam, janji nak bersama, maka begitulah dia sebagai ahli zimmah yang kena pelera dan kena jaga, kena lindung dia. Kalau dia sedia, kita kena lindung dia. Siapa gitu sekali. Ini kontrak ahli zimmah. Jadi Imam Syafi'i kata terikat dengan akad zimmah itu lebih kuat dan berkekalan. Walaupun dia ceroboh, kena cek balik hak ceroboh, ada hak langgar boleh perang, tetapi kalau hak tak setuju di kalangan mereka, kita tapih balik. Nampaknya macam cermat Imam Syafi'i lagi dalam bab ni. Hujah pendapat pertama, pendukung pendapat pertama berhujah bahawa tiada perbezaan asas antara kedua-duanya perjanjian. Kedua-duanya memberikan komitmen berterusan terhadap syarat-syarat dia dipersetujui. Contoh, pengarang menyebut Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim ni sebut bahawa bila pernah mengeluarkan fatwa mengikut pendapat dalam kes pelanggaran yang dilakukan oleh orang Kristian di bumi Syam yang membakar harta orang Islam dan bakar segala-gala siapa kau menaruh orang Islam. Ini zaman Ibn Taymiyah ni, mana sekitar tahun 600 Hijrah. Ini zaman nak berlaku bibit-bibit ke arah perang hak besar, penaklukan Baitul Maqdis, yang membawa pada perang salib yang panjang. Ketika itu ada dah pencerobohan ke rumah-rumah Allah yang dibuat oleh orang Kristian, dipanggil peperangan salib, berlaku 200 tahun. Pada zaman mula-mula muncul tokoh-tokoh macam Ibnu Qayyim, hatta Imam Nawawi, ni antara tokoh yang muncul di zaman bermulanya berlakunya perang salib ke atas dunia Islam. Ketika itu puak Kristian di Syam bakar masjid. Mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung
dianggap sebagai pelanggar perjanjian. Maka ketika itu semua orang Kristian dianggap sebagai kafir harbi yang boleh dibunuh. Ini pendapat Ibn Taymiyah dan disokong oleh anak murid dia Ibn Qayyim. Pengarang menyatakan bahawa pendapat ini selaras dengan prinsip Imam Ahmad bin Hanbal dan juga merupakan pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ini habislah bab yang pertama kita bicara ini, hukum melanggar perjanjian. Kemudian man dakhala fi 'aqdin al-musalihin thumma haraba al-muslimin faqad naqada al-'ahda. Siapa yang melanggar perjanjian, orang yang masuk dalam perjanjian kemudian dia lawan orang Islam, maka dia langgar perjanjian. Kita baca sikit. Wa kana hadihu wa sunnatuhu idza salaha qauman wa ahadahum fandafa ilaihim aduwwun lahu siwahu fadakhalu ma'ahum fi 'aqdihim wandafa ilaihi qaumun akharun fadakhalu ma'ahu fi 'aqdihi صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه وبهذا السبب غزا أهل مكة فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله وعقده ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وعانتهم قريش في الباطن بالصلة فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقضين للعهد بذلك واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على خلفائه وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما عانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب خلفائه فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين والله أعلم. Tajuk kita ni bab pecahan bab ini ialah bagaimana Nabi menangani perjanjian dengan sekutu dan utusan musuh. Jadi apabila Nabi ikat perjanjian dengan sesuatu kaum, maka siapa yang sekutu dengan salah satu pihak dianggap sebagai sebahagian pada perjanjian itu. Nabi semasa perjanjian Hudaibiyah, Nabi buat juga perjanjian Hudaibiyah ni ialah Nabi dengan orang Islam, dengan kafir Mekah. Di kalangan puak kafir luar pada kafir Mekah, nama dia Bani Bakar bin Wa'id, buat perjanjian dengan Nabi. Nampak? Dia duduk like Nabi. Tiba-tiba Bani Bakar bin Wa'id ni langgar perjanjian. Dalam perjanjian ni tak boleh serai kota Mekah, tak boleh serai elak, kecuali kalau tercetusnya peperangan. Tiba-tiba Bani Bakar bin Wa'id ni pergi serai kabilah kafir Quraisy. Dia serai yang salah. Mana orang tim kita dah, puak geng kita, tapi dia buat salah, langgar perjanjian, tak musuh. Gana sikap Nabi. Itu persoalan. Nampak? Faham dah cerita tu deh. Bani Bakar bin Wa'il bersama umat Islam dalam perjanjian taksir perang dalam tempoh 10 tahun dengan orang kafir Mekah. Dalam perjanjian Hudaibiyah ni 10 tahun tak perang, ngecatkan senjata, ceasefire, tapi tak ada 10 tahun dia langgar puak Mekah, langgar perjanjian, sehinggalah berlaku kota Mekah, masuk kota Mekah sekitar berapa tahun kemudian. Itu cerita lain. Tetapi cerita satu suku yang bertahaluf berjanji dengan Nabi, tetapi dia langgar perjanjian. Bagaimana? Nabi buat hukuman kepada kabilah Bani Bakar kerana menyerang kabilah Bani Quraisy. Kita tengok mata. Apabila Nabi mengikat perjanjian dengan sesuatu kaum, maka sesiapa yang bersekutu dengan salah satu pihak dianggap sebagai sebahagian dari perjanjian tersebut. Hukum bagi sesiapa yang memerangi sekutu Nabi dianggap sebagai
sama seperti memerangi Nabi sendiri. Contoh dari sejarah peristiwa pokok pembukaan kota Mekah. Apabila Bani Bakar, sekutu Quraisy menyerang Bani Khuza'ah. Sorry, silap tadi. Bani Bakar ni duduk lek Quraisy, Khuza'ah duduk lek Nabi. Silap. Baik. Bani Bakar puak Quraisy, hak wak bersekutu dengan Nabi dengan puak kafir nama Bani Khuza'ah. Tiba-tiba dalam perjanjian 10 tahun tak boleh perang tu, Bani Bakar hak lek Quraisy serai Bani Khuza'ah. Maka hukum dia, Quraisy telah membantu Bani Bakar. Quraisy pun sedang boleh kawal lah, mencak dah nak letak Islam. Cuma kerana perjanjian 10 tahun kawal tak cara lagi. Tapi dah mau nak letak dah, gitulah. Dia beri sokongan pada Bani Bakar secara rahsia. Beri bekalan senjata, senyap-senyap. Apabila Nabi tahu benda ni, Nabi menganggap Quraisy melanggar perjanjian dan membenarkan serangan terhadap mereka, memberi kebenaran. Maka bermulalah bibit Quraisy melanggar perjanjian yang telah dimeterai bersama. Fatwa Ibn Taymiyah menggunakan prinsip ini untuk membenarkan peperangan terhadap orang Kristian. Sebab itulah semasa berlaku di Dimash, puak-puak Kristian Rom bakar masjid, Ibn Taymiyah memberi fatwa semua orang Kristian musuh dah kena lawan belakang. Ini fatwa Ibn Taymiyah, membantu musuh. Dia kata sebab Kristian wilayah timur membantu musuh-musuh umat Islam dengan wang dan senjata. Ketika itu nak bibit-bibit nak berlaku peperangan salib, puak kafir Kristian pada Eropah wi sebutkan pada orang kafir dengan orang Arab, suruh marah pada umat Islam, walaupun mereka sendiri tidak memerangi umat Islam secara langsung. Dasar terhadap utusan musuh, Nabi tidak menyerang atau membunuh utusan musuh walaupun mereka datang ketika keadaan bermusuhan. Ini ada kes dalam cerita ni. Contohnya Nabi tidak membunuh dua utusan Musailamah Al-Kadzab walaupun mereka mengakui kerasulan Musailimah di hadapan baginda. Ini diplomasi dipanggil diplomasi. Nabi SAW tahu dah ni musuh, langgar secara prinsip, ngaku Nabi palsu, nama dia Musailimah Al-Kadzab. Tiba-tiba ada orang Musailimah Al-Kadzab mari jumpa dengan Nabi, Nabi tidak ganggu, tidak bunuh, tidak ambil kesempatan bunuh. Kalaulah utusan tidak dilarang dibunuh, dia mari jumpa mengakui kerasulan, walaupun mereka mengaku Nabi Muhammad tidak membunuh dua utusan Musailimah Al-Kadzab, walaupun mereka mengakui kerasulan Musailimah di hadapan Nabi. Depan Nabi dia mengaku betul hak ni rasulnya, mu bukan rasul. Dengan mengatakan kalaulah utusan tidak dilarang dibunuh, nascaya aku penggal leher kamu berdua. Nabi kata kalaulah agama ni membenarkan untuk bunuh utusan orang kafir, aku bunuh dah, tapi aku tak bunuh. Nabi tidak bunuh. Ini contoh menghormati utusan orang walaupun musuh yang boleh dibunuh. Menghormati kebebasan utusan. Nabi tidak menahan utusan yang datang walaupun mereka memilih untuk memeluk Islam dan tidak ingin kembali kepada kaumnya. Contohnya kisah Abu Rafiq yang diutus oleh Quraisy dan ingin memeluk Islam dan tinggal bersama Nabi. Tapi Nabi menyuruhnya pulang dengan berkata, aku tidak mengkhianati janji dan tidak menahan utusan. Ada cerita sampingnya, seorang utusan, orang ni kafir, utusan buat kafir Mekah jumpa Nabi, tiba-tiba terkenang hati dia berminat pada Islam, dapat hidayah, dia nyatakan untuk masuk Islam dan tak sebalik. Oleh kerana Nabi ini setia pada perjanjian. Ini cerita perjanjian Nabi, kesetiaan Nabi dengan perjanjian. Kalau kita tak apalah, aku pegamu sebab mu masuk Islam pun aku dah, tak sebalik kau kata Mekahnya bunuh dia. Dah, Nabi kata tak boleh, ini perjanjian, mu utusan kuat Mekah, walaupun mu memeluk Islam mu kena balik. Nabi minta dia balik dan Abu Rafiq ni balik ke pangkuan Quraisy. Nabi kata aku tidak mengkhianati janji dan tidak menahan utusan. Itu poin juga cerita. Penghormatan terhadap perjanjian individu. Nabi menghormati perjanjian dibuat oleh para sahabat dengan musuh selagi tidak memudaratkan Islam. Contohnya apabila Huzaifah dan bapaknya berjanji dengan musuh untuk tidak memerangi mereka. Ini perjanjian individu, bukan antara kumpulan dengan kumpulan. Abu Huzaifah dan bapaknya berjanji dengan musuh untuk tidak memerangi. Nabi membenarkan mereka memenuhi janji tersebut. Huzaifah dengan ayah dia
Kali ada dalam teks ni dia sebut panjang sikit, ada perjanjian dia salah janji lah. Kita ni tak seperai walaupun kita ni bercanggah agama. Makna hubungan berlaku dan tidak akan perai. Maka Huzaifah dan ayah dia minta pengecualian. Apabila berlaku saat perai, dia tidak perai sebab dia ada perjanjian individu. Kesimpulannya, cerita kita ini menunjukkan bahawa bagaimana Nabi SAW menetapkan prinsip-prinsip diplomasi, integriti dalam perjanjian antara bangsa, perjanjian antara kaum-kaum, dan perlindungan hak-hak utusan yang menjadi asas dalam hubungan antara bangsa dalam syariat Islam. Itu antara intisari kepada perbincangan ini. Tak bacalah, ambil pendekatan tu. Dan insyaAllah minggu depan kita akan ambil perjanjian beliau dengan kaum Quraisy. Dalam perjanjian ni kita dapat maklumat yang lebih detail bagaimana perjanjian Nabi dengan kaum Quraisy kota Mekah dan isi-isi pada perjanjian tersebut. Baik, hari ini isu semasa di Palestin, kita tahu daripada dulu perang Arab Israel pun sempat tula je. Arab tunjuk kekuatan, Israel pun macam tu juga. Arab tak seperang dengan perjanjian Camp David, dengan perjanjian Gapo. Israel tetap meneruskan misi dia, menceroboh, menghambat orang Palestin dan buat pendudukan baru. Tiba-tiba di saat Gaza terkepung hari ini, kononnya arahan Donald Trump suruh mendamaikan. Mula-mula kita ingat Donald Trump menjanjikan pembinaan Gaza baru asal wikatku yang serah. Kononnya aku laburlah duit untuk bangunan kemewahan di bumi Gaza. Ini kecek murah Donald Trump. Tapi percakapan itu tidak berlaku sehinggalah berlaku serai balik. Dan lani perundingan ini antara Perancis rasanya, Perancis bagi pihak barat, Raja Abdullah Jordan dan Sisi Mesir. Dua ni mewakili negara Arab. Jadi nampak dalam gambarnya Sisi Presiden Mesir lah jadi orang tengah dan membaca keputusan perbincangan ni, dan dia dengan penuh bangga seolah pandangan dia adalah terbaik, dia boleh selesai secara tuntas. Apa keputusan perbincangan untuk selesaikan pembantaian Zionis ke atas bumi Palestin, khususnya Gaza? Ialah kita paksa Israel hentikan peperangan. Suka dah paksa berhenti. Paksanya ada sama paksa berapa kali dah paksa dia berhenti. Bila berhenti dia jelak tan. Engkau Yahudi pun gitu. Yang kedua, syarat peperangan tak berlaku dan untuk bina baru Gaza kepada kuasa Palestin yang berpusat di Ramallah. Syarat yang ketiga ialah semua senjata yang ada di bumi Gaza serah untuk jaga ketenteraman. Bapa nak minta senjata daripada Gaza ni? Bapa tak minta juga senjata daripada Israel? Nampak tak? Benda yang sama berlaku semasa Taliban, kerajaan Islam Taliban Amerika Serikat. Amerika letih dah perang, nak akak bendera putih, nak runding lah akak bendera letih dah perang. Maka dalam perundingan itu, wakil Taliban masuk dalam meja perundingan. Semasa dalam perundingan, ayat yang sama, kita tak seperang dah boleh, kita akan beri duit untuk majukan Afghanistan berapa bilion, buat perjanjian baru, perjanjian perdagangannya bela-bela banyak. Antara syarat dia kata senjata yang ada pada kamu serah boleh jadi. Apa kata jawapan wakil Taliban? Dia kata, tuan, kerana kami ada senjata inilah, walaupun senjata kami tak canggih banding dengan senjata demo, kerana kami ada senjata inilah kami dipanggil meja perundingan. Faham ke tak? Kerana ada senjata lah kami bisa. Tak ada senjata, orang sebelah. Jadi wajib soal sunnah dan kaedah pokok Yahudi dan musuh Islam ni, kalau serah senjata lah, dia akan sebelah umat Islam di Gaza. Dia igak habis hak mana nak igak, dia bunuh hak mana dia bunuh,
Dan dia buat apa? Dia buat pembangunan dunia ni sikit mata dia boleh buat duit ada dia. Tapi dia akan tahan. Dia akan cari apa ji. Pakai dalam perut, dalam lubang mana musuh-musuh, dia akan ikat. Setara zaman Yasir Arafat, PLO Palestin. Yasir Arafat ni bersenjata, pernah bersenjata, tapi dalam rundingan Oslo dan selepasnya dia minta supaya orang Palestin tidak ada senjata dan tidak boleh membuat kila-kila yang ada unsur benda-benda arang batu yang kimia dan umpamanya, mana benda yang boleh membuat senjata. Itu di antara syarat-syarat yang licik. Tapi orang Israel dalam masa yang sama boleh ada senjata. Tuan-tuan, untuk maklum hari ini paling istimewa rakyat Israel. Setiap wanita nak pergi Kedah boleh ada berdiri. Ni hak terbaru sekitar 4-5 tahun ni. Apa alasan Israel memberi kepada masyarakat awam dia ada senjata? Kerana sentiasa berdepan pengganas. Pengganas ni orang Islam di tepi barat, nak pergi supermarket, nak pergi beli pokok Palestin ni pengganas belakang. Jadi dibenarkan ada rifle ataupun senjata. Kita tengok wacik-wacik nak pergi beli ada senjata. Orang Islam tak boleh ada senjata. Sebab itulah orang Palestin dia sembelih, dia cekik orang Israel dengan apa yang dia ada. Gerpu pun dia tak menjadi senjata bagi mereka sebab dia tak ada senjata. Senjata ada secara tersusunnya ada kumpulan-kumpulan yang hebat yang ada senjata macam Saraya Al-Burj Al-Qassam dengan kaedah-kaedah yang menyebabkan Amerika dan Israel sangat cemas dan bimbang. Tapi kepada rakyat Palestin tidak boleh ada sebarang senjata. Jadi dalam rundingan terakhir yang dibaca oleh Presiden Mursi kemarin, serahlah senjata. Dan hamba lihat dalam video klip TikTok ucapan berapa orang Arab yang memujuk pada pejuang-pejuang Palestin. Dia kata, wahai Abu Ubaidah, antaranya ni tok lebah ni hak kecek ni, Abu Ubaidah, takutlah kepada Allah, tak sebab ulu hara lah. Mu tahu dah keadaan, mu tak boleh nak lawan dah. Serah dirilah. Pintu Rafah di Mesir buka untuk mu nak nyusup, mari keluar, mari kami nak terus selamat. Mu tidak akan cari, boleh ada perang, ada panggil suruh untuk perangnya, tak salah serabut perang ni. Maknanya hak Amerika nak supaya orang Islam tidak berjihad, ada tuk lubah pun tolong layan. Tengok fatwa yang dibuat oleh Kesatuan Ulama Sedunia, jelas dia kaji belakang. Apabila keadaan terkepung cemas ini, darah, air mata, tak boleh nak bayang. Umat Islam Palestin duk raung-raung, mana umat Islam, mana kuasa umat Islam, mana pemimpin-pemimpin Arab, mana 2 bilion umat Islam. Kami terkepung. Ini anak-anak Palestin, ibu-ibu Palestin. Tengok sendiri ini ulama sedunia, Syekh Ali Qurrahdari membaca satu statement, seru pada umat Islam, hak mampu kena lawan, buat apa saja. Kau boleh pergi bawa senjata, pergilah. Seruan ini diterima, hampir umat Islam boleh terima. Ada kerajaan-kerajaan Islam termasuklah Malaysia ambil fatwa itu untuk bincang di peringkat. Tak apalah, maknanya nak terima di peringkat cakin, cuma nak panggil munaqashah dalam muzakarah fatwa kemuasaan. Tidak tolak. Tetapi Darul Ifta Mesir 4 hari bulan, Kesatuan Ulama Sedunia fatwa jihad wajib dah ke atas umat Islam. 4, 5, 6, 7, 8 6 bulan, mana 2 hari kemudian Darul Ifta Mesir buat 5 poin. Dia kata memang cerita Palestin ni kena ambil perhatian dari segi moral, dari segi akhlak, dahsyat dari Israel ni. Tapi nak fatwa suruh perang ni kena teliti. Dia baca situ lagi. Ini cara orang Mesir mungkin. Ulama upahan lah ni. Ada pun Kesatuan Ulama Sedunia tak ada kebuca kuasa. Mu kerajaan ada mana? Menggamu persatuan ada. Dia kena wajib perang ni kena ada kerajaan. Tak ikut dia kata. Kita boleh jawab apa dia sebut tu. Atas dunia ni tidak ada khilafah yang memberi arahan untuk perang. Tak ada. Melainkan umat Islam yang bertarung, dia kena ambil sikap membuat keputusan
buat sesuatu. Ada 4-5 alasan yang kita rasa alasan itu agak dangkal, hanya tabrirul fasyid, nak berhelah supaya takut umat Islam ni pakat nak lawan belaka, susah kajian-kajian Arab ada sekali. Kok besar lagi kompromi kerajaan Arab sendiri bersama dengan Israel. Itu sebenarnya dahsyat ni. Sebab itulah ulama yang terikat, mufti ataupun institusi mufti yang dibelenggu oleh kuasa macam Mesir ni, mana boleh dia nak beri fatwa yang bebas, melainkan dia terikat dengan kehendak mereka itu sendiri. Sebab sisi ini ialah proksi kepada Israel dan proksi kepada mereka. Mula-mula dia menjadi presiden melalui proses kudeta, guling kuasa, dia guling kepada Gemula As-Sisi. Dia berucap di PBB, memberi ucapan dalam bahasa Arab, logat Mesir. Dia sebut, aku ni menjadi tugas aku, tanggungjawab aku, hifzul amni wastiqrari Israel. Apa maksudnya? Tugas dan tanggungjawab aku sebagai presiden baru Republik Arab Mesir, menjaga kestabilan dan keamanan kerajaan Israel di rantau. Dia kecek depan presiden mereka, tak boleh nak tutup dah, benda tu diketahui. Isi perut hati, dan itulah misi yang sebenar. Tak kira orang sebab dia nak jaga umat Islam yang dibunuh di sebelah negeri dia di Gaza. Sebab itulah ulama yang independen, Kesatuan Ulama Sedunia memberi fatwa. Tak kira, tak boleh harap dah kepada Mesir ini atas sifat dia sebagai sebuah negara, melainkan umat Islam masing-masing kena bersatu, dan umat Islam bersatulah memberi kesan kepada Israel. Contoh umat Islam bersatu apabila seluruh dunia umat Islam ni boykot kesan dia pada ekonomi Israel. Ini penting. Kesedaran ini kita terus boykot. Ni tok lebar duk hongga ke kedai-kedai. Isu boykot ni isu besar, dan solidariti umat Islam seluruh dunia boykot ada kesan. Sebab yang 70%, 80% memperkuatkan ekonomi Israel Amerika ini ialah umat Islam. Pepsi milik Amerika, umat Islam di Saudi, di Mesir paling kuat togok Pepsi. Syarikat ni kaya nego produk Pepsi. Sedangkan Qaradawi penuh Gemula Qaradawi sebut, satu tank air Pepsi yang kamu minum tu berapa peratus untuk dibeli peluru membunuh saudara kamu di Palestin. Kita umat Islam dah taubat, tak apa. Ini ekonomi. Kita tak mampu perang, kita boleh boykot. Setiap kita semangat boykot, anti kepada kuasa rejim Zionis di Amerika, Allah Ta'ala beri kekuatan dia kuasa kesan. Supaya umat Islam berlawan, setiap tempat dia berlawan. Kedutaan, tagur kedutaan Amerika, marah pada kedutaan Amerika, senjah kedutaan Amerika. Seluruh dunia ni Amerika berasa kesan juga bahawa umat Islam ni ada deria dan nadi. Tapi kalau umat Islam tak senyap, tak sepotullah. Dan sebab itulah Kesatuan Fatwa Ulama Sedunia memberi fatwa yang tegas dan disambut oleh umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillah, kerajaan Taliban pun sambut. Dan lepas pada fatwa itulah kronologinya berlaku Israel serai balik, serai di Dar'a di Syria. Dar'a ni kawasan sempadan. Dalam serangan di Dar'a ini alhamdulillah ada sesuatu yang menakjubkan. Walaupun tentera pimpinan Ahmad Asyara baru memimpin Syria dan putus dah kekuatan ketenteraan, Bashar lari, Israel bom satu kamp tentera, hilang segala-galanya. Muat-muat bentera tu bocor pada Israel. Israel tuntut, maka Ahmad Syara terpaksa buat kekuatan baru. Dan Ahmad Syara seorang yang bijaksana, dia tak bicara peperangan. Sebab dia tahu tak boleh nak perang dari segi kekuatan ketenteraan. Dia satu kerajaan baru, dia satu baru. Dan dia buat diplomasi dengan negara-negara barat, termasuklah dengan Amerika dan dengan negara jiran, dengan Saudi dan semua. Dia tunjuk dia ni seorang yang diplomatik dan bukan orang yang nak perang, walaupun dia mari daripada seorang pejuang yang memegang senjata. Tiba-tiba dalam konflik Gaza, Israel serang Dar'a beberapa hari baru ni. Dar'a ni, sebelah Dar'a ada satu kampung namanya Kampung Nawah.
Nawah itulah hadanya lahirnya Imam Nawawi, Nawawi. Dan alhamdulillah hamba ni pergi ziarah makam Imam Nawawi di kampung Dar'ah. Dar'ah tu tempat perat dan secara dua ni. Rupanya apabila umat Islam sambut kehadiran tentera Israel masuk Surat, Israel berundur dengan kekalahan. Ini satu benda prestasi yang agung, mengkagumkan. Dan terbaru insya-Allah ada satu isyarat-isyarat yang menunjukkan bahawa Hamas dengan ketenteraan Brigade Al-Qassam dan juga Saraya Al-Quds ini membuat sesuatu yang besar yang mengejutkan. Sebab rundingan damai yang diisytiharkan oleh Sisi tidak ada makna. Mana boleh serah senjata. Dengan senjata itulah memberi isyarat untuk mempertahankan diri. Jadi ada sesuatu yang berlaku. Ada lagi sesuatu yang berlaku yang kitanya jangan lepaslah doa. Nak doa kunut mana nazilah, kunut nazilah. Semaya ajak, munajat, solat. Ini saat ketir yang berlaku pada saudara kita di Palestin. Hak jual-jual dia kena tunjuk kekuatannya. Hak menjadi masa pertaruhan di medan tetap dalam keadaan kebuluran. Hari ini kebuluran, putus betul makanan, tidak ada makanan, lapar kebuluran. Kanak-kanak, ibu-ibu lapar kebuluran di Gaza. Ini sangat kritikal. Tapi tidak ada pilihan. Adakah dengan lapar ada harga ni kita akan tunduk ke Amerika dan Israel? Tidak sekali-kali. Itu prinsip agama. Tengok. Kalau ikut lapar kat biarlah kita darurat. Asalnya biarlah peluang pada Israel untuk jarah dan istihad dia benar. Tidak sekali-kali. Saudara kita di Gaza lapar pun laparlah. Air mata lah. Tidak akan tunduk kepada kehendak Israel. Ini bisa. Ini kekuatan luar biasa. Benar ni ialah sifat yang ada pada mereka yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW janjikan. Mereka ni memang begitu, boleh bertahan. Jadi tak okeylah mata-mata mereka bertahan, kita dunia sunyak gitu. Kita kena bersama mereka, doa kepada mereka insya-Allah. Setakat itulah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.